belah bahagi juga. Pandangan abang pada FIFA ni, abang rasa macam ada bahagian okey, ada bahagian tak okey. Okey, tetapi kita ambil isu dia, pasukan kita lah, Harimau Melaya, pasukan Malaysia. So kalau kita ikut daripada sudut rule dia, kita memang kalau ikutkan apa yang diberi kenyataan tu memang sangat pedih lah, pasal benda tu sepatutnya tak boleh berlaku. Benda-benda yang orang kata rasmi kan, cop ke tarikh ke, kalau salah tu semua tak boleh diterima pakai. Sebab benda-benda rasmi. So kita tahu benda tu sepatutnya tak boleh berlaku dan tak logik untuk kita fikirkan dalam keadaan yang sekarang ni benda rasmi. So pada saya memang saya rasa sangat-sangat sedih lah pasal benda ni